Hi guys. So, lama dah saya tak buat video. Okay. So, hari ni kita nak buat video apa? Kita akan buat konten mukbang. Mukbang je guys. So, dekat tangan saya ada pizza. Okay. Korang tahu tak, favourite food saya adalah pizza. Okay. And saya beli 2 kotak besar guys. Tapi saya tak akan habiskan pun. Saya akan bagi family saya. Okay. Tapi sebab saya lapar sekarang, jadi saya buat je lah video. Okay. Kita dapat chili flakes. Chili flakes. So let me show you guys. Pizza dia besar weh. Saya beli yang besar. Okay. Ni US pizza tau. Wah. Dah sengit. Nampak? Ni satu. Saya order chicken dengan beef. Okay. Satu. Ni beef. Sebenarnya favourite saya beef. Tapi kan yang tak best ni sebab dia tak bagi chili sauce. No chili sauce. Okay. This one is beef pepperoni. Okay. Jom kita makan sebab saya lapar lah guys. Serius lapar. Saya tak tahulah lighting on point ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air kejap Minum air dulu. Okay. So kita try yang beef dulu. Okay. Jadi saya akan try yang beef dulu. Wah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah beef pepperoni. Okay. Oh, my favorite pizza. Tak best sebab dia tak ada apa ni? Sauce. Saya selalu makan pizza dengan sauce. Saya tak makan dari pagi. Okay. Baru dapat makan. Saya suka pedas. Chili flakes. Saya suka pedas. So kita tabur chili flakes. Tabur sikit Macam gelojoh sikit Lapar. Pizza dia biasa je. Saya paling suka pizza dekat Mokis dengan Pizza Mansion. Oh, dua tu saya suka. Saya sebenarnya tak suka roti yang ujung ni. Siapa macam saya, kalau makan pizza suka makan yang tengah je. Tapi membazir lah macam tu. Tambah lagi. Membazir. Tak apa, letak tepi dulu. Okay. Beef pepperoni dia not bad. Boleh lah. So saya nak try yang chicken pula. Okay guys, chicken. Weh, banyak gila weh ayam dia. Penuh. Wow. Saya tunjuk kat korang dulu. Besar gila. Malah besar sebab ni yang large punya. Saya beli 2. Satu beef, satu chicken. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya baca doa kan? Panas lagi.
Wow. Ada mushroom. Sedap ada ni. Sedap. Penuh eh. Penuh and sedap. Korang, saya beli dua ni tak sampai RM50 tau. Sebab ada voucher. Saya dapat diskaun. Nampak tak? Saya dapat diskaun guys. So berbaloi sebab besar. Saya memang takkan habiskan pun. Dua-dua ni saya akan bagi family saya. Ini saya suka. Sebab dia juicy. Dia like basah-basah sikit. Lepas tu ada ayam, ada mushroom. And banyak gila guys. Banyak gila. Ada cheese of course. Favorite saya cheese. Sedap. Tapi chili flake dia ni tak pedas sangat lah. Letak banyak sikit lah. Saya suka yang chicken. US pizza ni lagi satu yang sedap. Italiano. Italiano chicken pizza. Yang US pizza punya sedap. Cuma saya suka. Tapi tadi yang tu tak ada promo. Ini je ada promo. Tapi ni pun sedap. Lembut ni roti je. Macam biasa. Pembaziran. Saya akan makan 2 chicken dan 2 beef lah Make it fair, okay? So satu lagi. Yang chicken. Korang tengoklah, banyak gila kan isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang favourite pizza, okay? Kalau saya merajuk, nak pujuk saya macam mana, bagi saya pizza. Oh, saya takkan tolak. Pizza is the best. Kenapa saya buat video dalam kereta? Kalau buat dalam rumah bising, okay? Dalam kereta aman, saya boleh makan seorang, boleh cakap seorang. Tak perlu nak jerit-jerit. Beef atau chicken ya? Better kalau ambil chicken ya. Beef pepperoni standard lah, rasa dia sama je semua. Tapi chicken ni banyak gila ya. Sedap. Cocok dia nak angkat lah guys. Besar. Saya nak tunjuk kat korang biar nampak. Apa, saya stand kaki saya. Nampak? Besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 8 lah. Tapi besar guys. Saya dah kenyang lah.
Banyak sangat saya beli Tu lah orang cakap nafsu semata-mata. Saya selalu macam tu. Kawan-kawan office saya pun semua tahu. Saya ni nafsu makan tu tinggi gila. Macam tu nak ni nak, tu nak ni nak. Contoh ada jamuan kat office saya kan, saya akan ambil penuh gila pinggan saya. Tapi saya takkan habis. Sebab tu diorang marah. Diorang selalu pesan kat saya, kalau saya ambil makanan jangan ambil banyak-banyak. Macam saya tak habis. Macam ni lah. Saya ingat saya beli 2 tak cukup. Saya ingat saya boleh habiskan 1 box. Jadi 1 box lagi saya boleh bagi family. Tapi tidak. Saya dah kenyang. Macam mana? Saya baru nak makan 2 chicken, 2 beef. Alhamdulillah. Tapi macam 2 chicken, 1 beef je dapat. Okay. Orang sorry lah. Saya memang tak boleh. Okay, so ni yang chicken saya akan tinggal untuk family saya. Macam saya janji saya akan makan beef satu lagi kan. Okay, ni beef. Tadi saya dah makan 1. Kenapalah aku cakap aku makan 2 1 pizza, 2 slice. Sekejap guys, saya bertenang sekejap. Tapi sabarlah kejap. Tenang dulu, okay? Nanti perut saya meragam. Okay? Okay. One more. Beef pepperoni. Okay, beef pepperoni ni. Beef pepperoni biasa je. Okay, saya rate lah Beef pepperoni ni saya boleh bagi 6/10. Yang tadi 8/10. Okay. Sebab apa tak full mark? Sebab saya, macam saya cakap, favorite pizza saya adalah Mokis dan Pizza Mansion. Yang tu saya makan banyak pun saya tak kenyang. Tapi ni mungkin sebab pizza dia jenis tebal. Apa orang panggil handcraft bukan handcraft. Apa entah. Tapi ni yang roti tebal saya tak suka. Okay. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Okey je. Okay. Pizza kan. Pizza ni korang kena makan sebenarnya macam berpanas. Sebab tu saya suka makan kat Mokis, Pizza Mansion. Sebab diorang masak terus bagi. Kan. Dan diorang homemade. Okay, tu paling best. Kat situ ada diorang uli tepung. Lepas tu terus masuk dalam oven ke apa kan. Kalau macam ni frozen kan. Betul tak? Selalu kalau macam pizza-pizza dekat fast food punya memang frozen kan. Betul tak? Makan 4 pizza je kalau roti yang tebal. Sikit je. Sama ya. Kongsi dah habis dah tau. Sebab saya makan pizza memang macam tu. Yeay. Berjaya. Saya tak buat challenge, okay ni. Ini cuma konten mukbang, okay. So kalau mukbang tak semestinya saya kena habiskan, okay. Okay, so bagi saya overall biasa je ni. Biasa je. Sebab saya penggemar pizza, jadi saya tahu pizza mana yang sedap. Cuma US pizza ni Korang kena try yang chicken Italiano. Tak silap saya nama dia. Macam Itali tu lah, yang chicken. Tapi tu memang sedap. Tu sedap. Okay. Alhamdulillah. Okay guys, so itu saja video saya untuk hari ni. I hope you guys enjoy.
Tak ada apa sangat pun sebab saya dah lama tak buat video. Jadi saya record je. Ini pun saya tak tahu saya akan post bila. Sebab banyak lagi video saya yang saya tak edit guys. Video dah banyak tapi tak edit. So saya pun tak tahu. Sebab tu korang, saya dah lama gila tak upload. Okay. Macam dulu selang sehari dah upload, selang 2-3 hari dah upload. Tapi kalau yang tengok intro saya, diorang tahulah saya buat video ni semua for fun je guys. Okay. Bukanlah untuk ni hobi saya. Saya kan suka buat video, so saya buat. Tapi nak edit tu lah, nak edit tu memang kena tunggu saya betul-betul free. Daripada video 30 minit ni kan, korang nak cut jadi 15 minit. Aduh guys, tu yang saya malas tu. Okay. Tapi tengoklah, kalau rajin nanti saya akan edit. Okay. Video saya dah banyak dah tapi tak post-post sebab tak edit lagi. Tu masalahnya. Okay guys, itu saja video makan pizza untuk hari ni. Hope you guys enjoy. And yeah, thank you korang yang dah subscribe. Okay. Subscribe saya tak banyak pun, tapi Alhamdulillah lah, masa saya rajin post hari tu non-stop orang subscribe hari-hari. Sekarang dah sendu balik sebab tak ada video. Betul lah orang cakap memang kena rajin kan, post konten apa semua barulah subscriber naik kan. Tapi tak apalah, saya buat for fun je. And okay guys, itu saja. See you next video. Bye bye.